Harap jaga aib dia, curang dan cemburu semua tak betul. Tak adalah. Kalau nak ibu ayah nak buat rumah baru nanti nak suruh orang pasang ni. Kalau benda ni pengayuh akan satu. Ditemui terletak berdekatan sawah di Ketereh, berita pemergian Pilu Norfisha Zulkifli pada 1 Mei lalu pastinya meninggalkan kesedihan cukup mendalam buat pihak keluarga. Baru sahaja pulang ke kolej selepas tamat cuti semester, siapa sangka hayat gadis berusia 19 tahun ini akan berakhir dengan cukup pilu. Pada jam 12.26 tengah hari lalu, Norfisha dilihat berada di lobi sebuah kondominium sebelum keluar bersama seorang individu menaiki kereta jenis Honda City berwarna hitam. Dia kemudian kembali ke kediaman tersebut kira-kira jam 1 tengah hari dalam keadaan selamat. Bagaimanapun pada jam 8 malam hari sama, dia sekali lagi keluar menaiki Pro 2 Beza berwarna putih bersama seorang lelaki. Media kemudiannya melaporkan faktor cemburu menjadi motif di sebalik jenayah mengejutkan itu. Cemburu dipercayai menjadi punca pembunuhan kejam seorang penuntut kolej wanita berusia 19 tahun yang ditemukan maut dengan 61 kesantikaman di Ketereh tengah malam semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai ditikam hingga mati oleh teman lelakinya yang juga berusia 19 tahun selepas berlaku salah faham antara mereka. Walau bagaimanapun, pihak sepupu yang cukup mengenali Allahyarhamah Norfisha tampil membidas kenyataan itu. Meminta agar semua pihak menjaga aib dan tidak menyebarkan fitnah. Mereka menyifatkan penuntut kolej itu sebagai seorang insan yang berperibadi baik dan cukup mendengar kata. Terdahulu juga pihak keluarga berkata Allahyarhamah merupakan seorang yang amat menjaga batas pergaulan dengan lelaki. Bahkan ibu bapanya sendiri amat tegas mengenai pergaulan atau berkawan dengan mana-mana lelaki lebih-lebih lagi yang tidak dikenali.